isi air. Tak tahu nak kata penuh ke tak penuh, ikut lah. Isi je lah. Okey, dah isi air dah, tak adalah banyak. Setakat ni je boleh. Setengah je, separuh je. Kita bagi lepas tu kita letak sabun cuci ni. Tak berapa bulan berapa. Nampak? Lepas tu sikit. Lepas tu kita terak air basahkan. Tengok dia naik. Okay, tak lock lagi, lupa. Dia kena lock dulu supaya dia tak ikut terangkat di dalam ni. Dia kena lock. Tu. Dia tak boleh nak naik. Okey, masuk. Bagi lama sikit, bagi dia air depan naik sampai kain microfiber tu basah. Nampak dia dah mula basah dah, start basah dah. Lagi bagus. Dia start basah dah dan bersabun. Tengok berbuih dah sabun. Tadi air biasa letak sabun dia akan berbuih. Sabun. Nampak? Bersih je. Nampak? Bersabun dah ni. Contoh kita dah mokkan. Ini tak apa. Bagi kotorkan kain microfiber. Contoh ni kita tak kicap dah. Nampak kotor kan kain microfiber. Waktu kita bersihkan pakai ni. Nampak? Dia tak akan turun, air kotor tak akan masuk dalam tempat air bersih. Dia akan sedut air bersih tu, bersihkan kain microfiber pada mop ni. Bersih tu. Buat sekali sampai ke hati. Tengok bersihkan, nampak ada bekas sabunan. Kat sini lah tempat nak bersihkan, nak bilas balik. Kotor. Pegah dia. Kalau masih kotor lagi, tak puas hati, kita buat lagi sekali. Sampai bersih. Lagi bagus. Lagi. Nampak? Macam ni kotor tadi terpecik. Dia tak akan air kicap tadi, kotoran kicap dia tak akan jatuh dalam kompartmen air bersih. Serius. Tengok masih bersih lagi kan air bersih tu. Jadi air bersih dia pump masuk ke dalam kain dan basahkan kain microfiber tu. Lagi sampai bersih. Sampai yakin. Sampai bersih dah. Tengok. Bersihkan kain microfiber. Lepas mok lantai. Nampak? Bersih lah. Sikit. Lepas tu bilah. Bukan bilah. Perah. Nampak? Tambah ada air kotor perahan masuk sini atau masuk sini. Bisa lagi. Tengok berbuih. Banyak kan buih. Tapi air bersih tak akan kotor sikit pun. Bersih. Tengok betapa hebatnya alat mop ni. Dia tak akan kotorkan kompartmen air bersih. Hebat. Bersih. Berbuih lagi ni. Kalau kena kat lantai ni boleh bersih berkilat tau. Tak ada kotor sikit pun bila kita bersihkan lantai. Lantai akan kekal bersih lah dengan kita. Nampak? Berbuih bersih tu. Sabun tengok. Bersih lah ni. Kira bersih lah ni. Tengok. Nampak? Kita naik, kita buka balik. Tengok keadaan air bersih. Apa jadi? Nampak air bersih dia ni. Tengok. Tak kotor sikit pun. Dia air kotoran kicap ni tadi, dia tak masuk dalam kompartmen air bersih. Maknanya air bersih kekal bersih. Dia pump masuk dalam kain microfiber untuk bersihkan kain microfiber mop. Lepas tu bila perah bahagian ni kan tadi, air kotor masuk dalam ni atau ni. Ni, dua kompartmen ni untuk air kotor. Bekas perahan mop. Jadi air bersih selamat, bersih. Dia akan kekal bersih sampai selesai buat kerja. Tapi air bersih makin kurang lah. Makin kurang sampai settle semua lantai rumah. Air bersih tu boleh tupat balik kalau nak bersih lantai rumah yang lain. Okey, itu je lah yang boleh diterangkan. Okey, segera check out kalau berminat nak beli. Takut nanti kan sold out pula. So nanti harga pula takut dia jadi naik pula. Sementara ada promosi tu, cepat-cepatlah beli. Okey, sekian.